Nak tahu cerita tak? Weh, cerita apa? Ina dia kata dia ada gastrik tau. Macam mana dia boleh kena gastrik? Selalu tengok elok sehat je orangnya. Guys, hari ni saya nak kongsikan satu cerita sikit. Cerita ni adalah cerita, bukan cerita rekaan, bukan lakonan. Ini bukan skrip, sangatlah tidak skrip. Okay, ini betul-betul kejadian. Okay, kejadian yang berlaku dekat diri saya sendiri. Okay. So yang mana masa tu berlaku pada bulan Ramadan jugalah. Biasalah siang kita akan berpuasa, lepas maghrib baru kita berbuka apa semua. Dan hari yang sama satu hari tu, tengah malam, perut saya rasa sangat-sangat sakit. Sangat sakit yang saya tak pernah kena. Jujur saya cakap itu memang first time seumur hidup saya sakit macam tu. So dah pelik apa semua kan. Okay, mula macam cubalah untuk buat donor, buat tak tahu, mungkin sekejap je kot sebab siang tadi berpuasa, fikir macam tu lah pada awalnya. Tapi makin tengah malam, makin sakit, saya tak boleh tahan dan saya ajaklah husband pergi klinik jumpa doktor apa semua. Cik. Lepas tu doktor kata awak ni kena gastrik ni. Sudah. First time sebab seumur hidup saya memang tak pernah kena gastrik. Itu betul-betul first time. Dan bila saya dengar tu pun saya terkejut lah. Sebab saya pun dengan kawan yang kena gastrik kan. So saya nampak macam mana dia sangat jaga pemakanan. Dia sangat kena kontrol itu dan ini dari segi makan apa semua. So bila benda tu berlaku kat diri saya sendiri, saya macam betul ke ni? Sebab memang tak pernah kena. So bila first time kena tu, banyaklah juga yang saya kena. Saya tanya dengan doktor masa tu kan. So doktor kata adalah benda-benda, certain benda ataupun makanan yang kita kena kontrol untuk makan. So ni dalam bulan Ramadan. Esok lusa je dah nak raya ni. Dan apa yang membuatkan saya rasa saya macam tak boleh terima saya kena gastrik adalah sebab lemang tu makanan favourite saya. So sebagai seorang yang ada gastrik, tak boleh makan lemang. Masa saya kena sakit gastrik tu, saya memang tak boleh duduk, saya tak boleh baring, saya memang banyak membongkok je sebab menahan sakit. So saya rasa tak mustahil orang kat luar sana yang ada gastrik tu pun melalui fasa yang sama. Okay, memang sangat sakit. Yang kita tak boleh tenang lah senang kata sampai lagi kita ambil ubat. Tapi kita kalau boleh nak elakkan lah untuk terus konsum ubat kan. Makan lebih sikit nak kena makan ubat. Makan lebih sikit maksudnya makanan macam sesedap macam lemang apa semua kan. Lepas tu nak kena konsum ubat sebab kena gastrik. So saya harap diri saya sendiri dan anda semua kat luar sana dapat kontrol lah dari segi pemakanan kita ni supaya benda tu tak terus berlaku. So awak kat luar sana jangan lupa untuk kontrol juga makan, jaga pemakanan, jaga kesihatan. Ingat perut kita ni kita nak pakai lama, okay? Hidup kita ni pun tak tahu berapa lama. So sebaik-baiknya jagalah kesihatan dan pemakanan kita. Okay? Bye.